Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Atikah, rakan-rakan sekalian dan para panel pada hari ini. Kami dari Kumpulan 9 pada hari ini akan membentangkan tugasan podcast yang telah diberikan. Saya Fakhrul Razi bin Muhammad Johari selaku moderator untuk podcast ini. Kumpulan kami akan membicarakan tentang tajuk Kejayaan Anak Malaysia. Tajuk ini secara ringkasnya akan membicarakan mengenai kejayaan pelajar pelbagai kaum. Sebelum kita memulakan perbicaraan ini, saya akan memperkenalkan para panel untuk podcast pada hari ini. Panel pertama ialah Nurul Farzana binti Manja, seorang pelajar kaum Melayu. Seterusnya, panel kedua ialah Nur Aina Sofia binti Ahmad Nuri yang merupakan pelajar kaum India. Panel ketiga pula ialah Puteri Aisyah binti Abdul Karim, seorang pelajar kaum Cina. Kemudian panel keempat ialah Nur Akliyah, anak perempuan Amin yang merupakan pelajar kaum orang asli, dan panel terakhir ialah Nurul Farisha Irwayu binti Cik Abdul Rahman, pelajar dari Sarawak. Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Oleh itu semestinya terdapat ramai pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kita boleh lihat ramai pelajar yang berbeza kaum di sekolah atau di universiti. Satu perkara yang menjadikan negara kita maju ialah pelajar yang berbilang kaum dapat bersatu dalam membina negara untuk masa hadapan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan berbincang dengan 5 orang panel yang datang dari kaum yang berbeza di Malaysia untuk menceritakan tentang kejayaan mereka dalam pelajaran. Seperti mana yang kita tahu, kejayaan tidak datang dengan mudah buat pelajar. Pelajar mesti berdepan dengan pelbagai cabaran sebelum mencapai kejayaan. Oleh itu, soalan saya buat panel pertama, panel kedua dan panel ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh anda bertiga sebelum anda semua mencapai kejayaan? Kita boleh mula dengan panel pertama dahulu. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bagi saya, kejayaan dalam pelajaran tidak datang dengan mudah. Kita semua tanpa mengira bangsa dan agama semestinya berdepan dengan pelbagai cabaran untuk mencapai kejayaan. Salah satu cabaran yang paling besar ialah masalah kewangan. Ramai pelajar kat negara kita tidak mengira kaum datang daripada keluarga yang sederhana atau kurang berkemampuan. Bila kewangan kita terhad, banyak benda akan menjadi sukar. Contohnya untuk beli buku rujukan pun kena berfikir 2-3 kali. Apatah lagi kalau untuk pelanggan internet atau membayar yuran universiti. Ada juga yang terpaksa bekerja sambilan sampai masa belajar pun terganggu. Malah saya sendiri pernah merasai keadaan sedemikian. Perasaan untuk belajar bersungguh-sungguh memang ada, tapi tangan dari segi keperluan asas menjadi penghalang. Tapi saya belajar satu perkara, itu cabaran kewangan bukan alasan untuk putus asa. Kalau kita kuat dari segi mental dan emosi, bijak mencari peluang seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, insya-Allah kita boleh teruskan. Apabila kita berjaya nanti, itulah kepuasan sebenar. Kerana kita tahu apabila kita berjaya daripada usaha yang kita korbankan itu. Baik, seterusnya panel kedua, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberi. Bagi saya sendiri, antara cabaran yang saya hadapi untuk mencapai sesuatu kejayaan ialah kurangnya motivasi dalam diri. Hal ini kerana terdapat sesetengah individu ataupun setengah pelajar, mereka kurang semangat ataupun kurangnya motivasi dalam diri untuk melakukan sesuatu perkara. Seorang pelajar itu akan mudah hilang fokus, akan berputus asa apabila setiap kali mereka berhadapan dengan masalah. Bagi situasi saya sendiri, kadang-kadang saya ada masalah kurang motivasi. Apabila kita menghadapi sesuatu masalah ataupun rintangan, kita rasa kehilangan, kita rasa sesuatu hilang dalam diri kita, iaitu semangat. Jadi apa yang saya buat adalah saya meletakkan matlamat yang jelas. Saya ingat balik apa tujuan utama saya melakukan sesuatu ni, kejayaan apa yang saya nak untuk akan datang. Jadi saya rasa apabila pelajar
tidak meletakkan sesuatu matlamat yang jelas ataupun mereka tidak mendapat sokongan yang mencukupi daripada keluarga, rakan ataupun orang sekeliling, itu akan membuatkan seseorang itu hilang arah ataupun hilang semangat untuk mereka meneruskan kejayaan ataupun meneruskan kehidupan mereka. Jadi apabila motivasi mereka lemah, mereka akan menjadi malas. Bila mereka malas belajar, mereka akan cenderung untuk menangguhkan tugasan mereka, melambat-lambatkan kerja mereka ataupun sampai ke tahap mereka tidak kisah lagi pasal apa yang mereka lakukan. Jadi kadang-kadang mereka merasakan diri mereka ini tak cukup hebat, tak sebagus orang itu, tak sebagus orang ini. Jadi motivasi itu penting bagi seseorang pelajar dan sangat penting juga untuk saya teruskan pembelajaran saya, untuk teruskan apa yang saya dah buat sekarang ini. Okay, baik. Seterusnya saya menjemput panel ketiga. Terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Sebagai individu yang dibesarkan dalam keluarga masyarakat Cina, saya amat memahami bahawa harapan tinggi daripada ibu bapa merupakan satu realiti yang sering dihadapi oleh anak-anak pada zaman ini. Kebiasaannya, keluarga ini akan meletakkan penekanan yang besar terhadap pencapaian akademik sebagai ukuran kejayaan bagi anak-anak ini. Ibu bapa sering mengharapkan bahawa anak-anak ini akan memperoleh keputusan yang cemerlang, melanjutkan pelajaran ke institusi yang ternama ataupun dan seterusnya membina kerjaya yang stabil dan membanggakan ibu bapa tersebut. Walaupun harapan ini lahir daripada kasih sayang dan keinginan ibu bapa tersebut yang ingin melihat kejayaan anak tersebut, namun ia boleh menjadi satu bentuk tekanan psikologi sekiranya tidak diurus dengan baik. Saya sendiri pernah mengalami perasaan bimbang untuk mengecewakan ibu bapa. Namun melalui proses pembelajaran dan kematangan emosi, saya mula sedar bahawa penting untuk menyeimbangkan harapan keluarga dengan keupayaan dan minat diri saya sendiri. Komunikasi terbuka dan sokongan emosi yang diberikan oleh ahli keluarga juga amat penting dalam membantu pelajar mengatasi tekanan psikologi tersebut. Baik, bagi pendapat saya pula, cabaran yang dihadapi sebelum mencapai kejayaan bagi diri saya adalah untuk melawan sikap negatif itu sendiri. Sifat negatif contohnya seperti malas semestinya akan memberikan masalah kepada bukan saja saya dan pastinya kepada semua orang, kerana kita semua tahu yang sikap malas ini akan membuatkan tugas kita tertangguh dan membuang masa. Saya juga pernah beberapa kali berasa malas untuk melakukan kerja yang diberikan oleh pensyarah, namun saya tetap melawan sikap tersebut kerana saya tahu sikap malas itulah yang akan menggagalkan saya pada suatu hari nanti. Oleh itu saya berasa setiap pelajar mestilah melawan sikap malas mereka jika ingin berjaya dalam pelajaran. Okey, daripada perbahasan yang telah dibincangkan tadi oleh panel 1, panel 2, panel 3 termasuk diri saya sendiri, kita boleh lihat terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh semua panel dalam mencapai kejayaan dalam pelajaran. Okey, seterusnya, kejayaan dalam pelajaran tidak memerlukan pelajar hanya untuk membaca buku dan menghafal apa yang telah diajar di kuliah. Mestinya kita semua tahu ada cara-cara yang boleh membuatkan seorang pelajar itu berjaya. Oleh itu, soalan saya kepada anda semua, bagaimanakah cara anda semua dapat mencapai kejayaan dalam pelajaran anda semua? Saya menjemput panel 1, panel kedua, panel keempat dan panel kelima untuk menjawab soalan ini. Terima kasih moderator. Sesuatu kejayaan tidak datang sekejap mata. Pada saya, kunci kejayaan seorang pelajar ialah disiplin diri. Tidak kira siapa kita, dari mana kita asal, sekiranya kita berdisiplin, insya-Allah kejayaan itu dapat dicapai. Disiplin ini bukan sekadar untuk ikut jadual pelajaran, tapi juga kekuatan untuk mengawal diri kita daripada gangguan seperti media sosial, hiburan dan rasa malas. Kita kenalah tegas dengan diri kita sendiri kerana
Kalau bukan kita yang jaga masa kita, siapa lagi? Apabila kita pandai menguruskan masa, hidup kita akan lebih seimbang. Belajar pun jalan, rehat pun cukup dan kita masih boleh menikmati masa dengan kawan-kawan. Disiplin ini juga melatih kita untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab, bukan hanya setakat untuk masa hadapan kita. Ramai pelajar yang berjaya dari pelbagai kaum yang saya kenal, mereka bukan semata-mata bijak, tapi mereka berdisiplin dan tidak pernah putus asa, dan itulah yang membawa mereka kepada puncak. Kita semua anak Malaysia, dari kita semua, dan kita semua mampu berjaya. Baik, satu jawapan yang sangat menarik. Seterusnya saya menjemput panel kedua untuk membicarakan tentang perkara ini. Dipersilakan. Terima kasih atas soalan tu. Seperti yang saya katakan tadi tentang cabaran yang saya hadapi, iaitu kurangnya motivasi. Jadi saya rasa antara cara untuk saya mengatasi perkara itu, dan pelajar-pelajar lain juga mungkin boleh mengambilnya sebagai satu cara untuk mereka melawan ataupun membuat itu sebagai satu strategi untuk diorang bangkit semula. Jadi antara yang saya buat adalah untuk mencapai kejayaan adalah mengamalkan strategi yang berkesan. Mengamalkan strategi yang berkesan di mana dalam kehidupan seharian mereka perlu mempunyai suatu matlamat yang sangat jelas. Walaupun perkara itu adalah perkara-perkara kecil tentang membuat kerja, tugasan ataupun membuat pembentangan, mereka memerlukan matlamat yang jelas untuk membuat sesuatu perkara supaya mereka jelas dan mereka tahu apa yang mereka. Jadi hal ini sangat penting kerana bagi seseorang pelajar ataupun saya sendiri, dengan adanya matlamat yang lebih spesifik, sepertinya mereka ingin mendapatkan A dalam subjek tertentu, ingin mendapatkan markah yang tinggi ataupun mendapatkan CGPA beberapa tahap yang diorang inginkan, walaupun ataupun masuk ke universiti tertentu, ini akan memberi mereka arah ataupun dorongan supaya mereka dapat capai matlamat tersebut. Jadi dengan matlamat tersebut, pelajar akan lebih faham, lebih merancang diorang punya arah dan diorang punya tujuan sebenar. Ya, selain itu mereka juga akan merancang jadual mereka. Mereka akan mengukur kemajuan dan kekal fokus dalam apa yang mereka ingin lakukan. Jadi tanpa matlamat tersebut, pelajar akan cenderung melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun perkara yang membuat sambil lewa terhadap sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi mereka perlukan matlamat yang utama dan yang sangat jelas untuk mereka tidak tersasar daripada tujuan asal mereka, daripada memenuhi dan mencapai azam yang mereka inginkan. Tanya. Baik, satu cara yang bagus yang telah diberikan tadi oleh. Seterusnya panel keempat, saya menjemput panel keempat untuk memberikan jawapan. Baik, terima kasih moderator atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, kunci utama kejayaan seseorang mahasiswa ialah sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga dan juga komuniti. Jadi sebagai mahasiswa, kita semua tahu bahawa perjalanan untuk menuntut ilmu ni bukan mudah. Kita banyak masalah, contohnya tekanan pelajaran, kesukanan kewangan, dan rasa terasing dan boleh memberi kesan kepada emosi dan motivasi. Jadi, bagi pendapat saya, sebagai mahasiswa orang asli, cabarannya yang mungkin berganda kerana peralihan budaya dan juga kekangan dari segi sumber. Dan selain itu, kurangnya wakil daripada komuniti saya yang melanjutkan pelajaran di pendidikan tinggi. Namun di sebalik semua tu, komuniti ini memainkan peranan yang sangat penting. Bayangkan, komuniti apabila saya balik ke kampung, komuniti sangat memahami dan saya disambut dengan kata-kata semangat. Contohnya, teruskan belajar. Kami sangat bangga dengan kamu. Jadi kata-kata ringkas yang mereka berikan kepada saya membolehkan
dan memberikan sumber inspirasi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi keluarga yang memahami tekanan yang dihadapi oleh anak-anak mereka di universiti akan dapat memberi dorongan emosi yang sangat kuat supaya anak mereka tidak berputus asa walaupun seberat mana ujian dan cabaran yang datang dalam kehidupan di universiti. Sekian, terima kasih. Baik, satu jawapan yang menarik. Seterusnya saya menjemput panel terakhir, iaitu panel kelima untuk menjawab soalan ini. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Bagi pandangan saya pula, saya percaya bahawa untuk berjaya dalam pelajaran ni, kita bukan sahaja perlu berusaha secara individu, tetapi juga bijak dalam bertanya dan memilih rakan. Jangan malu untuk bertanya jika tidak faham sesuatu topik ataupun sesuatu pelajaran tertentu, kerana itu menunjukkan kesungguhan kita untuk belajar. Mensyarah dan rakan sekelas juga merupakan sumber ilmu yang sangat membantu kita dalam untuk menjayakan sesuatu pelajaran kita ni. Saya sendiri pernah melalui situasi di mana saya takut untuk bertanya semasa awal pengajian, dan akhirnya saya ketinggalan dalam topik tertentu. Tapi bila saya mula berani untuk bertanya kepada pensyarah dan sertai kumpulan belajar yang produktif, pemahaman saya jadi lebih baik dan bermanfaat. Jadi bagi saya, memilih rakan yang positif dan serius dalam pelajaran ni memang sangat membantu. Bukan sahaja dari segi ilmu tetapi juga dari segi semangat. Sokongan sosial yang baik juga sangat penting untuk mengekalkan motivasi kita ni sepanjang tempoh pengajian, bahkan ke arah alam pekerjaan. Itu sahaja dari saya. Baik. Terima kasih buat semua panel yang telah sudi menjawab soalan itu tadi, dan tips ataupun cara yang telah diberikan oleh semua panel itu tadi sememangnya akan membuatkan seorang pelajar itu cemerlang dalam pelajaran. Cara-cara yang telah diberikan tadi oleh para panel patut dilakukan oleh semua pelajar jika ingin mencapai kejayaan. Baik, untuk soalan terakhir, terdapat satu pernyataan yang mengatakan bahawa kejayaan dalam pelajaran tidak menjamin masa depan yang cerah. Pernyataan ini boleh menjadi betul dan juga boleh menjadi salah, kerana terdapat juga sebilangan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, namun setelah mereka bergraduasi, mereka masih lagi menganggur. Oleh itu, soalan saya, adakah anda semua setuju dengan pernyataan ini, dan apakah pandangan anda dalam perkara ini? Adakah kejayaan dalam pelajaran dapat menjamin masa depan yang cerah buat pelajar? Saya menjemput panel ketiga, panel keempat dan panel kelima untuk memberikan pandangan anda dalam mengenai perkara ini. Dipersilakan. Okay, baik. Pada pandangan saya, kejayaan akademik ini merupakan asas yang penting. Namun, ia tidak memadai untuk menjamin masa depan anak tersebut sekiranya tidak disertai dengan kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ini merangkumi pelbagai aspek seperti kemahiran berkomunikasi, berkepimpinan, pemikiran kritis, empati dan kecekapan bekerja dalam sebuah pasukan. Dalam dunia pekerjaan pula, pada hari ini majikan bukan hanya mencari individu yang berkelulusan tinggi, tetapi juga yang mampu bekerjasama dalam satu kumpulan yang besar dan mampu menyelesaikan masalah secara kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan semasa. Oleh itu, saya amat menggalakkan pelajar untuk menyertai aktiviti luar bilik darjah seperti persatuan, sukarelawan dan program kepimpinan bagi membina kemahiran insaniah ini sejak daripada awal lagi. Gabungan antara pencapaian akademik dan kecekapan insaniah inilah yang akan membentuk individu yang benar-benar bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih panel ketiga atas jawapan yang telah diberikan seperti tadi. Seterusnya saya menjemput panel keempat untuk menjawab soalan ini. Dipersilakan.
Bagi saya secara peribadi ialah ya, kerana kejayaan dalam pelajaran sangat menjamin masa depan. Kejayaan masyarakat orang asli boleh mengubah banyak persepsi masyarakat luar terhadap komunikasi orang asli. Selama ni masih ramai yang menganggap, yang memberi tanggapan negatif bahawa orang asli tidak minat belajar. Seterusnya, orang asli ni susah untuk maju ataupun ia hanya sesuai hidup di kawasan pedalaman. Tapi bila di antara kami ada yang berjaya, ada yang masuk universiti dan capai keputusan yang cemerlang, jadi pensyarah, jadi jurutera ataupun pemimpin, tanggapan itu mula berubah. Jadi bila masyarakat nampak orang asli boleh berdiri di pentas akademik dan bersaing secara adil dengan komuniti yang lain, ini membuktikan bahawa kebolehan masyarakat asli mula membuka mata kepada masyarakat luar komuniti orang asli. Seterusnya, mereka mula menghormati masyarakat orang asli dan mereka mula hilang rasa ragu-ragu terhadap kemampuan komuniti orang asli. Lagi satu, kejayaan ini bukan sekadar untuk diri orang asli itu sendiri, malah untuk komuniti itu sendiri. Ia menjadi simbol bahawa komuniti orang asli ia menunjukkan bahawa komuniti orang asli berjaya bukan hanya disebabkan individu, malah disebabkan oleh komuniti. Jadi kami pun ada cita-cita dan juga ilmu serta suara. Dan dengan kejayaan pelajaran, kami juga lebih kuat untuk membela hak kami dan menunjukkan bahawa kami bukan kaum yang tertinggal. Jadi bagi saya, pendidikan memang boleh menjadi game changer. Bila seseorang anak orang asli, ia boleh menjadi contoh dan sumber inspirasi kepada masyarakat orang asli ataupun masyarakat kaum yang lain. Jadi walaupun pelajaran ini tidak menjamin masa depan sepenuhnya, ia tetap menjadi langkah penting untuk membina masa depan yang lebih cerah. Bukan sahaja untuk diri sendiri, malah juga untuk komuniti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih panel keempat atas jawapan itu tadi. Seterusnya saya menjemput panel kelima untuk memberikan pandangan. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih moderator. Bagi saya secara individu, saya berpendapat bahawa kejayaan dalam pelajaran sememangnya dapat menjamin masa depan yang cerah, khususnya dalam aspek literasi digital dan kefahaman global. Pendidikan hari ini bukan hanya tentang mendapat sijil, tapi turut melengkapkan pelajar ni dengan kemahiran teknologi yang mana amat diperlukan dalam dunia kerja yang semakin moden. Di Sabah Sarawak, kita juga melihat semakin ramai anak muda yang mengambil jurusan seperti teknologi maklumat, komunikasi media dan juga sains data. Mereka ni bukan sahaja berjaya dalam pasaran kerja tempatan, tapi juga mereka mampu bekerja dengan syarikat antarabangsa, termasuk secara jarak jauh dari kampung halaman mereka sendiri. Ini jelas menunjukkan bahawa melalui pelajaran, seseorang khususnya anak Sabah dan Sarawak bukan sahaja dapat mengubah masa depannya, tetapi juga membawa pula manfaat kepada komuniti yang mana dapat membuka jalan kepada kemajuan luar bandar dan menyumbang semula kepada masyarakat setempat. Saya rasa itu sahaja. Baik, terima kasih panel kelima atas jawapan itu tadi. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan sedikit pandangan saya mengenai pernyataan tadi. Jadi pada pendapat saya, pelajar yang berjaya dalam pelajaran mempunyai masa depan yang terjamin. Hal ini kerana mereka mempunyai peluang yang cerah untuk diterima masuk dalam pekerjaan. Tidak juga dinafikan terdapat segelintir pelajar yang berjaya namun masih menganggur kerana tidak mendapat tawaran pekerjaan. Namun kebanyakan pelajar yang berjaya akan diterima masuk untuk bekerja dalam bidang yang diceburi. Kebarangkalian itu adalah sangat tinggi. Oleh itu, saya juga bersama-sama anda semua iaitu bersetuju dengan pernyataan tersebut. Baik, terima kasih buat kesemua panel yang sudi menjawab soalan yang diajukan sebentar tadi. Kesimpulannya, kejayaan dalam pelajaran seorang pelajar itu bergantung kepada sejauh manakah seorang pelajar itu ingin mencapai kejayaan.
Jika seorang pelajar itu ingin berjaya dengan cemerlang, pelajar itu mestilah melakukan perkara yang telah diterangkan oleh para panel sebentar tadi. Walaupun terpaksa menempuh pelbagai cabaran untuk mencapai kejayaan, kejayaan itu pasti akan tiba. Oleh itu, nasihat saya kepada semua pelajar, tetaplah beristiqamah dalam pelajaran sehingga mencapai kejayaan. Setakat itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.